dekat Malaysia ni semuanya pakai buluh dan juga kayu. Dia gaji sebenarnya scaffolding ni kalau orang cakap 1,800 sampai 5,000 tu benda betul. Dia potong, datang si Mamat besok nak kerja, atas tu dah untuk buat blasting semua, scaffold tu dah tombang. Dengan dia sekali tombang. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada mereka yang hadir dalam live dan juga video ni, geng. Dan di mana CEO Kapal hari ni nak bawa korang satu topik yang sangat menarik. Guys, yang mana belum subscribe, aku nak mohon korang tolonglah subscribe, bukan kena bayar pun, dan bagilah thumbs ataupun butang like, okey? Okey, geng. Tanpa basa-basi, kita nak memperkenalkan kita dekat korang semua berkenaan dengan salah seorang individu yang dah berkecimpung dalam bidang scaffolding. Apa tu scaffolding? Dekat sini korang kena tahu, kan? Dan beliau telah menceburkan diri dalam bidang ni selama 29 tahun, geng. Dan sekarang telah bergelar sebagai project director dan mempunyai 2 syarikat yang besar, geng. Dan korang nak tahu tak benda yang best tentang oil and gas dan juga scaffolding ni? Hari ni the one and only kita memperkenalkan Encik Kamarudin. Assalamualaikum Cik Kamarudin, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Macam mana? Mood okey, eh? Okey. Jangan takut, podcast ni kita santai je. Kita cuba nak cerita ke anak-anak muda dekat orang luar sana tu, di mana wujudnya satu bidang kerja yang menjanjikan peluang pekerjaan untuk mereka di masa depan. Sebab ramai tanya saya, Cik Din, saya boleh gelarkan Cik Din, eh? Boleh. Okey, Cik Din, ramai yang tanya saya. Dia kata, kerja scaffolding ni dia ikut projek ke? Kerja scaffolding ni macam mana? Saya tak ada SPM, boleh ke? Macam-macam soalan dia orang tanya. So hari ni kita nak tanya dengan Cik Din sendirilah, selaku project director dalam syarikat, dan macam mana boleh survive selama 29 tahun. Boleh perkenalkan diri dulu, Cik Din. Okey, macam ni. Saya Kamarudin. Okey. Saya asal daripada Terengganu. Alright. Jadi saya sekarang menetap di Melaka lah. Oh, mantap. Jadi saya mula-mula sekali saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana nak masuk dalam oil and gas. Sebab kita dengar daripada luar bagus, best dan mantap macam-macam lah orang cerita kan dekat luar. Kita memang teruja nak masuk. Alright. Jadi yang pertama mula-mula sekali saya pergi minta kerja security. Okey. Saya minta kerja masa security. Masa tu umur berapa tahun tu? Masa tu 19. Okey. Minta security guard. Dapat job tu dekat depan oil and gas punya logik. Dia tengah buat lah projek baru. Kat situ kita mula-mula nampak kat mana kita nak cari. Jadi zaman sekarang ni dah bagus. Banyak company yang dah buat tajaan, dah buat apa semua untuk kita masuk oil and gas. Senang dia orang nak masuk. Dia dah ada laluan dia. Kita tak ada apa. Masa tu kosong. Jadi kita nak bagi tahu ni, tanpa SPM ataupun sekadar SPM, result yang tak berapa bagus pun masih boleh berjaya. Itu yang penting yang kita nak bagi tahu dekat anak-anak muda ni. So Cik Nordin masuk umur 19 dah jadi security. Lepas tu apa yang Cik Nordin nampak? Saya memang daripada kosong lah. SPM pun tak seberapa. Okey. Jadi kita memang tak tahulah benda ni boleh sampai berjaya ke tak boleh. Jadi kita just gamble. Kita masuk. Dekat situ dah dapat kontak nombor apa semua orang tu. Saya first masuk jadi storekeeper, jaga barang-barang orang lah, macam tu yang pertama. Lepas tu dah lama sikit kita pergi kepada lori. Saya pergi jadi helper lori untuk susun barang dekat lori, angkat barang. Kemudian kita pergi ambil lesen lori, jadi driver lori. Maknanya kita step daripada bawah tau, daripada kosong. Macam tu kita pergi. Bawa lori ni masuk ke Bawa lori dalam tu tak ada lah masuk sangat. Tapi biasa lah, bayar bulan, gaji bulan lah. Gaji bulan. Jadi lepas daripada tu kita pergi ambil scaffolding punya course. Ambil scaffolding course, masa tu kena bayar tinggi jugalah, beribu-ribu juga bayar dia. Kemudian daripada situ kita upgrade diri kita lah. Kita sendiri kena usaha. Bukan orang datang, bang kau nak jadi ni, bang kau nak jadi ni. Tak ada. Cik Nordin ada masa dah jadi driver lori sekarang ni kan. Lepas tu pergi sambung belajar mana-mana, buat short course ke?
Saya buat course under Petronas je dalam tu. Banyak course dalam tu. Bila kita duduk dalam tu, kita akan nampak banyak benda yang kita boleh belajar dalam tu. Sebab dekat sekolah semua memang tak ada. Dekat mana course tu? Buat course tu semua? Semua Petronas ada. Cuma kita kena ada dalam baru kita boleh nampak course apa nak buat. Jadi benda tu mahal tu. Tak berbayar tapi mahal. Kat luar tak boleh dapat. Macam tu. Lepas tu dah habis course tu, lepas tu barulah masuk ke dalam bidang, macam mana boleh terjerumus ke dalam bidang scaffolding ni? Yang pertama bila kita dah buat CJ tu, CJ scaffolding. Lepas tu bila kita dah kerja, kita dapat pengalaman sikit, kita hintai peluang tau. Kita tengok apa kekosongan yang ada kat situ. Kita beranikan diri pergi jumpa dia punya supervisor. Saya pergi jumpa, minta nak jadi work leader tau. Yang pertama. Masa tu kita dah kerja scaffold, kira dah pandai lah. Kita kena pandai tu mesti. Kalau tak pandai memang tak boleh. Lepas tu minta jadi work leader. Work leader tu mana grade kita dah atas daripada scaffolder lah. Jaga permit apa semua dah tak ada pasang-pasang, semua dah tak ada. Tapi mula Cik Nordin pasang-pasang dulu lah. Itu memang lah. Daripada awal memang macam tu. Berapa lama tempoh buat kerja tu? Saya macam on off tau. Saya buat yang pertama saya buat dalam setahun juga untuk pasang-pasang. Lepas tu saya ambil work leader. Lepas tu sekarang kalau work leader tu dah kurang job, saya ambil balik scaffolder. Macam tu. Kira tak tetap dekat satu tempat lah. Kira dalam syarikat tu sekejap buat scaffolding, sekejap buat benda lain lah. Kita buat freelance. Banyak kan freelance lah. Sebab freelance dia punya income tinggi. Kalau makan gaji ni kurang sikit. Macam tu. Pada tahun 2000 tu? Tak, saya bermula tahun 1997. 1997 guys. Mana masa tu scaffolding British Standard BS 1139 masa baru tu bertapak. Orang kita pun tak ramai tak ramai. Baru grup dekat Terengganu yang mula. Saya start dekat sana. Jadi masa tu dah ramai tak orang Sarawak? Belum ada. Tak ada lagi. Tahun 97 Dia orang yang masuk pun masa tu bukan kerja tu, kerja lain masa tu. Boleh terangkan tak dekat penonton apa itu scaffolding? Sebab kita kena bagi tahu dia orang scaffolding ni apa? Sejenis helikopter ke ataupun sejenis kuih dekat Eropah? Kita kena beritahu. Dia scaffolding ni sebenarnya kalau dari segi yang pengetahuan biasa dia orang cakap pelantar kerja sementara. Maksud dia pelantar kerja sementara. Maknanya dekat oil and gas, kalau orang nak kerja apa sekalipun, Wak Iman nak ikat satu skru pun mesti kena ada pelantar. Tak boleh ambil tangga sandar naik, memang tak boleh. Platform lah. Mesti kena platform komplit. Dia sana dia punya undang-undang memang keras lah. Jadi kalau nak panjat satu benda tu, kita kena buat satu platform. Dia wajib buat satu platform. 1.5 je mesti kena ada platform. 1.5 meter jadi dekat atas offshore ni memang semua benda safety first lah. Itu safety yang paling utama lah bagi dia orang. Kemah. Alright. So dekat sini kita nampak lah daripada cerita Cik Din, dia kata dia daripada security. Security dia cuba menceburkan diri jadi helper. Lepas tu jadi driver lori. Lepas tu dia masuk, dia pergi buat short course ni dekat dalam Petronas tu dekat dalam Petronas tu dia buat short course ni. Dan dia dah lepas tu baru masuk dalam bidang scaffolding kan. Masuk dalam bidang scaffolding, dia pun elaborate diri dia sendirilah. Okey, tak apa, kita dah kenalkan diri dengan Cik Kamarudin, iaitu salah seorang bekas di mana masih lagi bekerja dan juga masih lagi menceburkan diri dalam bidang scaffolding dalam oil and gas ni. Dah 29 tahun guys. Kita akan jumpa lagi selepas ni. WeCreate, industri expert, mudahnya mencari kerja. Komen, jangan tak komen. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, misal dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, laju lah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada, cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera, cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh jamin kat semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang, ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit.
daripada kau nak tunggu dan ambil masa lama juga lah. Hello guys, kita bertemu lagi dengan Sewa Kapal dan juga Misa Podcast. We create industry expert, mudahnya mencari kerja. Guys, dekat sini kita nak mengetengahkan industri-industri offshore dan juga maritim. Tapi hari ni kita nak cerita pasal oil and gas lah. Di mana dalam oil and gas kita ada satu bahagian di mana diberi nama scaffolding. Jadi Cik Nordin tadi dah cerita apa itu scaffolding. Dia kata pasang-pasang besi kena buat pelantar. Pelantar tu pendek kata kau nak mudah faham, platform lah, platform. Jadi korang nak panjat, korang kena ada platform. Nak panjat kena ada platform. Dan platform tu semua diorang akan buat inspection dulu baru korang boleh kerja. Jadi begitu banyaknya safety yang perlu korang buat akur dengan semasa bekerja lah. Jadi Cik Nordin, saya nak tanya balik lah dengan Cik Nordin dalam slot yang kedua ni. Kalau dulu scaffolding ni diorang kata selalu main pasang besi je, pasang besi, main dengan besi je. Tapi sekarang dunia dah berubah. So apa perbezaan ketara daripada dulu dengan yang sekarang ni? Okey, apa ni sebenarnya sebelum tahun 1997, mana 1995 ke belakang tu, dekat Malaysia ni semuanya pakai buluh dan juga kayu untuk scaffolding. Masa tu dia orang panggil staging kayu, staging buluh lah, macam staging tu. Staging. Jadi benda tu diikat tu pakai tali dan rotan. Jadi bila dah start BS standard tahun 1997 tu, dekat situ bermula orang pasang besi, pasang clamp, ikat secara standard lah. Dia ikut British punya standard. Lepas dekat situ dia ada lagi jenis frame, jenis modular. Dekat situ dia ada 3 lah. Sekarang scaffolding ada tubular, modular dan frame. Jadi benda tu dah upgrade banyak lah untuk keselamatan lah. Alright. Jadi kalau cakap masa Cik Din pernah bekerja zaman buluh tu lah. Masa buluh tu kita tak ambil job tu sebab kebanyakan masa tu orang-orang kapal yang buat benda tu. Jadi kena nak ikat buluh tu, nak jadikan dia supaya dia platform selamat nak panjat semua kan. Gila, itu memang mencabar tu. Itu memang hardcore je zaman tu. Lepas tu barulah dah ada British standard gunakan besi ni lah. So Cik Din, saya nak tanya, ada teknologi baru ke yang berkenaan dengan scaffolding ni yang budak-budak sekarang kena ambil tahu? Dia yang lepas pada tu ada penambahan lah. Penambahan tu di antaranya dia guna mesin lah. Mesin tu dia panggil skylift ataupun scissor lift. Macam mana tu? Dia tu semua pakai enjin lah, boleh kontrol pakai remote untuk gerakkan platform pergi ke mana. Macam tu. Untuk orang kerja tinggi-tinggi cepat benda dia tu. Pakai start enjin, buka switch, tekan dah jalan. Tak payah tunggu. Kalau direction scaffold ni untuk kerja ketinggian 20 meter, mau pagi sampai petang, baru boleh kerja. Yang tu tak payah, start enjin 10 minit, 5 minit dah boleh sampai, dah boleh kerja. So dekat Malaysia kita ada sistem banyak syarikat dah menggunakan sistem. Jadi lepas ni bermaksud kalau orang belajar scaffolding dah tak ada lah kerja, susah nak dapat kerja sebab hanya perlukan satu operator je. Betul tak? Tidak. Sebab oil and gas memang tak terima benda tu. Sebab dulu dia pernah cuba. Kemalangan banyak berlaku. Sebab kegagalan dari segi pemantauan dan machinery. Jadi dia orang tak galakkan. Still maintain lah pakai scaffolding lagi. Jadi disebabkan teknologi tu banyak accident, banyak. So dia masih guna lagi tenaga manusia untuk membuat. Saya pernah tengok sekali masa dekat atas kapal bas tu, geng-geng abang-abang Iban ni daripada Sarawak ni semua, dia orang buat scaffolding sekejap kan, kena buat meja makan je kan. Dia boleh buat meja makan. Saya turun balik, saya tengok dah siap dah meja makan kan, untuk buat parti, untuk buat hari mereka tu. Jadi saya tengok banyak padu lah dia orang ni kan. Dia orang dah tahu nak masuk tu, nak masuk ni. So saya nak tanya sikit lah dengan Cik Din kan, skill-skill yang diperlukan ni untuk budak-budak dia mula takut, CEO kapal, saya nak masuk oil and gas boleh? Semalam ada 2 orang mesej saya, Cik Din. Dia cakap, CEO kapal, saya dah habis SPM, saya minat lah lepas tengok video CEO kapal, saya nak masuk offshore macam mana? Saya tak tahu dia punya background macam mana. So apa Cik Din punya pandangan kalau budak-budak yang habis SPM ni, dia orang nak, sebab muda, itu sangat bagus lah bagi saya. Engkau ada kelebihan, itu muda, usia kau muda, baru 18 tahun. So apa nak cakap dengan dia orang ni? Dia nombor satu sekali, dia kena ada semangat. Nombor 1. Semangat. Nombor 2, dia kena
cekal ataupun tabah. Sebab dekat dalam tu dia punya dugaan sangat tinggi. Lasak, dia punya lasak tu memang tak tergambar oleh orang luar. Tak boleh gambar. Kerja 8-5 ke? Macam mana tu? Dia kerja, dia tak kira masa. Macam saya dulu, saya pernah kerja pagi ni, balik pagi besok. Sampai macam tu. Dia sekarang macam dekat kerja macam ni, dia kena lebih tabah lah untuk step pertama dalam setahun. Kau orang kena redah je apa yang redah je lah. Jadi pada mereka yang nak tahu bidang salah satunya yang tadi saya cakap tu, scaffolding ni, aku dengar lah cakap Cik Din ni. Sebab Cik Din ni dia ada 2 syarikat. Syarikat dia pula memang mengambil pekerja-pekerja lah. Jadi kalau korang yang masih lagi muda, 18-19 tahun habis SPM, result SPM tak berapa bagus sangat, korang boleh lah memohon untuk jadi scaffolding ni. Sebab saya pernah tengok kawan saya ni tak ada apa-apa SPM ni teruk. Bila sekarang saya jumpa dia dekat Kemaman KSB, saya tengok dia dah jadi mandor untuk scaffolding ni syarikat tu. Tengok bagus juga budak ni kan. Okay, alright. So saya nak tanya, adakah dia demand yang tinggi dalam untuk Kejaya ni? Dia setakat ni tak ada masalah pasal demand lah. Setakat ni kita ada kontak, banyak kontak, kita boleh hubungi sana sini, mana daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak. Mana sekarang ni kita dah mula pergi ke luar lah. Sebelah Middle East semua pun dah pergi Arab semua sekarang dah mula kontak sebelah sana. Jadi kita menunggu daripada peserta-peserta yang kita dah rekrut ni. Dia orang dah upgrade level 2. Dekat situ kita dah boleh mula agihkan dia orang ke sana. Cakap pasal scaffolding ni, dia ada step by step level 1, level 2. Boleh terangkan sikit tak? Dia ada level 1, level 2 dan level 3. Apa beza setiap level tu? Level 1 tu dia punya level adalah jenis scaffolding dan ketinggian scaffolding. Dia ada limit dia. Sampai 40 meter je boleh pasang ketinggian. Bila level 2 dia dah boleh lebih pada tu dan bentuk-bentuk yang lebih canggih. Lepas tu bila dah masuk level 3, dia dah pergi ke scaffolding yang gantung-gantung, hanging, terbang-terbang punya. Itu advanced level lah, dia panggil advanced level. Faham. Itu yang kalau kapal tu dia nak cuci level 3 lah. Level 3 lah. Level 3. So dia orang kena study ke macam mana tu untuk naik ke setiap step? Semua step kena sekolah dan ambil sijil dan pengalaman wajib. At least dia ada setahun, working hours lah. Setahun pengalaman baru boleh upgrade. Faham. Dia setahun baru boleh upgrade. Setiap level Dekat setahun. mana kita boleh upgrade bila kita dah kecimpung dalam bidang scaffolding ni? Dia sekarang bila dah cukup setahun boleh kontak MISA lah. MISA boleh tambahkan lah tempat mana dah sebab ramai kan DM saya. Ada salah seorang lah yang paling terkesan kat saya. Dia DM saya, dia kata, Siok Kapal, saya ni salah satu student daripada MISA. Jadi saya dah sebulan dah habis MISA ni, tetapi kerja tak dapat lagi. Lepas tu saya terang kat dia, benda ni kau kena ingat, oil and gas ni project, based on project. Jadi kalau project tu tak ada, kau kena tunggulah. Sebab macam saya juga kan, saya pun dah cuti 4 bulan. Jadi 4 bulan ni kalau ada project, ada panggilan, baru saya naik balik kapal. Macam tu lah kan. Jadi macam mana tu Cik Din? Dia sekarang ni dia ada 2 dekat oil and gas. Satu shutdown ataupun turnaround. Lalu yang kedua maintenance. Kalau kau duduk maintenance punya, dia punya rate kurang sikit. Kalau shutdown ni tinggi sikit. Jadi bila yang kurang sikit tu, dia long term tau, duduk situ bertahun-tahun punya. Tak ada risau. Macam tu. Dekat Kemaman memang banyak kan? Merata oil and gas semua. Sekarang Cik Din area Melaka ke dekat? Semua. Satu dunia. Satu dunia sampai dah Middle East Mantap geng. So memang ini bukan kaleng-kalengnya orang geng. Dia daripada Malaysia, sekarang dia dah dapat projek dekat luar negara. Dan kalau kau nak tengok negara-negara luar, apa lagi? Okey, tak apa, kita akan jumpa lagi selepas ni. We Create Industry Expert, mudah cari kerja bersama MISA Podcast. Assalamualaikum. Banyak beza, banyak yang saya dapat lah. Yang perbezaan saya sebelum ni, saya helper. Dalam dunia oil and gas ni, saya helper sebelum ni. Sebelum saya join MISA dan Ranaku ni. Tapi Alhamdulillah, selepas saya tamatkan saya dengan MISA dan Ranaku ni, saya sekarang fitter. Juga sekarang ni, saya masih dalam fitter, tapi task force dan pemegang portfolio sebagai foreman. Kat situ saya dah banyak naikkan taraf kerja saya lah. Sekarang purata, kalau ikutkan purata basic saya 6,200. Kalau purata kasar saya range sebulan 8,000 hingga 9,000. Paling tinggi saya dapat 10,200 sebulan termasuk OT. Saya dulu sebenarnya sebelum join MISA ni, saya tak terbayang yang saya akan boleh jadi fitter.
dan saya tak mimpi pun. Saya tak terfikir pun benda ni boleh jadi rate gaji saya ni sampai taraf sekarang. Sebelum ni saya cuma fikir, saya helper, CM saya kurang. Jadi saya pun ingat, okey, rate saya cuma sekadar fitter. Fitter sebelum ni rate saya cuma RM10. 1 jam RM10. Jadi average dapat 1 bulan lebih kurang yang cuma RM2,000. Jadi saya tak terfikir benda tu boleh naik sampai sekarang. Sampailah saya beranikan diri untuk join MISA. Alhamdulillah benda tu betul-betul mengubah pendapatan hidup saya. Alhamdulillah lah. Guys, kita kembali dalam video blog yang ketiga bersama MISA Podcast, We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Okey, hari ini topik dia berkenaan dengan scaffolding bersama dengan orang yang paling pakar 29 tahun dalam industri, Encik Din ataupun Kamaluddin bin Mak Daud. Okey, kita nak tanya dengan Cik Din lah. Cik Din, ada budak-budak tanya, alah, masuk scaffolding ni macam mana penempatan kerja dan program basic scaffolding ni, macam mana proses nak dapat kerja dia? Adakah kerja scaffolding ni betul-betul berbaloi? Dia sekarang scaffolding ni, macam saya beritahu tadi, masing-masing kena cekal, kena hati keras, kena tabah dugaan semua. Macam saya dulu masuk, macam menyesal tau. Saya masuk hari pertama, alamak macam ni. Saya sampai seminggu saya tahan. Kerja kotor lah? Memang kotor dan berpeluh semua. Kalau orang cakap kerja 3D tu 3D lebih kurang lah. 3D tu macam mana tu? Yang kotor semua tu lah, yang rasak semua tu. Jadi dia orang kena tahan benda tu dulu. Kalau dah boleh tahan benda tu, baru boleh teruskan. Okey, alright. Tapi nak tahu, adakah dia berbaloi? Nak cakap, kira budak ni dah masuk dalam MISA Industry, MISA Academy ni, dia orang dah belajar. Kursus saya dalam 16 hari, 17 hari je. Lepas tu hari ke-17 dah dipanggil untuk buat praktikal dan dapat gaji kan. So macam mana tu Cik Din? Ya, kalau ikut yang kita diberitahu dan pernah buat sebelum ni, dia awal-awal dah maklum benda ni. Bila lepas kursus, tunggu dia punya dokumen siap dulu, macam CIDB apa semua, proses kad tu biasa makan masa sebulan. Bila dah siap semua tu, kita akan kumpulkan semua, kita akan tempatkan dekat placement lah. Bila sampai dekat company akan tapis lagi, akan agihkan tempat apa semua, nak buat medical, kumpul dokumen semua. Lepas tu step yang ketiga, bagi kepada Petronas. Bila sampai Petronas tapis lagi. Itu tapisan kedua, Petronas. Yang tadi Menkon tapis. Lepas Petronas tapis, Petronas hantar Polis Bukit Aman. Mana 3 tempat tapis. Bila sampai Polis Bukit Aman tu, peringkat yang ketiga tu yang lama tu. Bukit Aman apa pula buat kerja dengan scaffolding ni? Dia cek latar belakang kita. Sebab orang yang ada rekod jenayah memang tidak boleh masuk. Orang yang tak boleh. Faham. So ada juga yang tanya saya, CEO kapal, saya ada rekod jenayah. Saya tanya dia, berapa lama, bulan bila? 5 tahun lepas. Boleh ke saya nak kerja offshore? Saya tak ada jawapan lah untuk dia. So dekat sini kita dapatlah satu jawapan, di mana scaffolding ni dah sampai ke satu peringkat, dia akan pergi ke Bukit Aman. Dia check background kita, pernah kena tahan tak, pernah tak bayar saman ke. Dia benda-benda kecil lah macam tu. Dia benda yang dia fokus utama, dadah. Kalau ada rekod dadah memang jahanam. Lepas tu rekod jenayah, jahanam. Lagi satu, bila kau nak juga kerja boleh, cuma kau kena cari company yang sanggup guarantor kau. Company keluarkan surat guarantor boleh. Tapi biasanya company susah lah bagi tu. Melainkan ayah dia lah. Ayah dia punya company. Selalunya pakai kabel lah tu. Pendek kata pakai kabel lah. So biasanya lepas training 2-3 bulan lah Lepas training 2-3 bulan baru ada placement. Placement kita buat awal, cuma nak boleh masuk tu dia punya proses tu yang panjang. Kadang kat situ orang tak boleh tahan tu. Tapisan tu, filtration tu dia ambil masa lah. Okey, faham. So benda ni, penempatan kerja ni, contohnya CIDB, DOSH ni semua macam benda apa tu Cik Din? CIDB tu kad keselamatan lah. Dia masa kita kursus ni, dia orang buat taklimat, nak ajar kita, bagi tahu keselamatan tu macam mana. Yang DOSH tu macam kursus scaffolding tu. Kursus scaffolding tu dia ikut yang sekarang ni TG20 lah. Itu yang diiktiraf oleh DOSH lah, JKKP. Kita panggil JKKP. Mana kena ada tu baru boleh. So siapa yang lepaskan untuk kita dapat kad-kad tu semua?
Itu semua kerjaan lah. Kerjaan. Kena pergi buat dia punya exam lah. Exam dekat ni lah, dekat MISA yang hantar lah, dekat mana-mana. Dekat situ mana dia hantar tu memang yang ada iktirafnya lah. Tapi penempatan kerja macam contoh, ada budak A, ada budak B. Budak A ni dia teringin nak pergi luar negara. Dia boleh mohon tak dengan syarikat yang ambil, saya nak pergi luar negara lah kerja, boleh tak? Itu step tu kedua. Step pertama pengalaman dulu. Kalau tak ada pengalaman susah. Jadi kalau budak-budak ambil SPM ni masuk dulu lah. Ambil pengalaman dulu. Masuk dulu ambil pengalaman. Itu senang, bila dah ada pengalaman senang. Okay, alright. So memang kita sekarang nak tahu scaffolding ni average gaji macam mana dia? Boleh cerita dekat sini Cik Din? Dia gaji sebenarnya scaffolding ni kalau orang cakap 1,800 sampai 5,000 tu benda betul. Okey. Itu 1,800 sampai 3,500 tu adalah rate kerja makan gaji. Mana daripada 3,500 sampai 5,000, kadang 6,000 itu lansamnya rate. Sekarang orang nak, banyakkan orang masuk scaffolding nak lansam tau. Lansam, okey. Lansam tu dia kira kalau kau kerja banyak, buat banyak, gaji banyak. Kau masuk tak buat kerja, tak ada gaji. Yang tu projek habis terus dapat seketul. Dia sebulan sekali claim lah, sebulan sekali. Okey. Antara beza lansam dengan gaji hari lah kan. Dia benda ni gaji hari kan? Dia kira hari, tapi bayar dia bulan juga. Okey, faham. So daripada tukang pasang-pasang ni, dia boleh tak naik jadi supervisor ke macam mana tu? Itulah, bila dah masuk oil and gas, dekat situ kita kena pandai tengok peluang dekat situ. Kita ambil kursus-kursus yang ada dekat oil and gas tu. Dalam situ kita nak upgrade, kita ambil satu-satu level. Jangan terus nak masuk nak gaji besar. Saya ada jumpa itu hari satu orang. Takkan gaji macam ni. Saya cakap dia gaji 1,800. Dia cakap alah takkan 1,800. Saya cakap kau masuk, kau claim pun tak kenal, apa tak kenal, macam mana? Siapa nak bagi kau gaji tinggi? Macam tu. Betul. Budak-budak sekarang ni macam saya selalu cakap lah, hari ni nak masuk kerja, bulan depan nak pakai Honda Civic. Mampus dengan pisang lah. Pisang. Tapi tak apalah, kita dapat tahulah dari dalam industri scaffolding ni, korang boleh naik daripada supervisor, chargeman dan juga project director macam Cik Din sekarang lah. Tapi sebenarnya nak jadi project director tu bukan kaleng-kaleng lah saya nak cakap kan, sebab dia memerlukan modal yang besar. Kau kena kahwin dengan anak Tan Sri dulu, macam tu lah contohnya lah. Okey lah, kalau rajin lepas tu kena ambil lah sertifikat lah Cik Din lah. Sertifikat dan safety passport. Okey, alright. Tapi itulah yang kita boleh cakap, kalau benda ni adalah no degree punya isu, dan this is your career part. Pada korang yang berminat nak tahu lebih pasal ni, kau stay tune. Kita ada dekat blog yang keempat. Nanti korang tahu apa tu scaffolding daripada pengalaman Cik Din Sri. Kita jumpa nanti. We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja bersama CEO Kapal MISA Podcast. Lupa nak cakap, tolong subscribe, bukan kena bayar pun. Guys, korang tahu tak macam mana korang nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita, Rek. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen, itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak ada kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, Safety Medical dan juga Advanced Firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO Kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Okay guys, kita dah sampai dekat blok yang keempat, di mana MISA Podcast We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Dekat sini kita panggil pakar-pakar industri tau, untuk kita orang minta dia orang terangkan dengan lebih detail pasal kerja-kerja offshore dan juga maritim. Hanya dekat MISA Podcast saja. So guys, pada blok yang keempat ni, CEO Kapal nak tanya, korang pernah dengar tak kisah-kisah seram sepanjang korang selalu dengar CEO Kapal cerita pasal seram kat laut kan? Laut-laut punya. Tetapi dekat darat pun lagi seram, geng. Kita nak tanyalah Cik Din,
Kalau Cik Din punya pengalaman selama 29 tahun dalam industri ni, ada tak apa-apa insiden? Sebab insiden pun seram tau, bukan hantu je seram. Insiden, kisah kemalangan, terputus kepala ke dan sebagainya. Apa ada tak cerita boleh share dekat sini tak? Okey, macam kisah seram yang biasa CEO kapal cakap tu, macam hantu semua tu. Orang cakap takkan ada. Saya pernah jumpa benda macam tu. Saya pernah jumpa. Yang tahu je tahu, Cik Din. Sebab kerja dekat dalam tu, dia tapak dia tu macam dekat Melaka punya sana tu, dia punya tapak tu kubur lama. Jadi isu yang saya pernah jumpa itu hari, benda yang tak logik di akal. Malam-malam buta. Tangki sebesar 30 meter. Dia punya penutup 30 meter. Besar berat. Kalau angkat tangan mampu ke? Memang tak naik. Benda tu kerja keren boleh angkat tu. Betul, tapi benda tu sampai ke bawah paginya. Tak ada keren, tak ada kerja malam tu. Itu yang paling ngeri tu. Macam mana dia? Penutup dia tu boleh duduk kat bawah pagi-pagi. Penutup daripada tangki tu boleh duduk bawah tangki. Tak logik. Memang malam tu tak ada orang kerja. Kira penutup tangki tu letak bawah. Bukan dekat tanah. Dekat tanah. Macam orang angkat lempor. Angkat lempor. Itu yang pertama dari segi benda yang tak mistik masuk akal. Tak masuk akal lah. Dia ada dua. Lagi satu yang seram ni pasal tragedi lah. Tragedi yang saya pernah jumpa, scaffolder dia tergelincir masa dia angkat barang tu. Tergantung. Nasib baiklah dia pakai harness. Kalau dia tak pakai body harness, rasa dah arwah lah. Dia pakai semua tali pinggang. Dia tergantung dekat situ. Jadi kawan-kawan dekat tepi tolong angkat dia, selamatkan dia naik. Itu yang manusia jatuh. Yang scaffolding jatuh pun saya jumpa dekat dalam kapal. Masa tu dekat Pasir Gudang sana. Dekat Sipiat. Jadi scaffolding dah pasang siap, dah inspection complete semua. Memang dah perfect, dah boleh kerja. Sekarang dah siap lah, semua dah A grade lah. Jadi datang si mangkuk tu dekat bawah, dia buat kerja welding, nak repair apa benda kat bawah. Jadi kita punya scaffold tu dah sangkut dekat dia punya tempat kerja. Jadi dia tak tahu, dia bukan orang scaffold, dia tak tahu apa benda yang kita letak. Dia just potong je. Dia buat slumber rock, dia potong, datang si Mamat besok nak kerja. Atas tu dah untuk buat blasting semua, scaffold tu dah tombang. Dengan dia sekali tombang. Itu yang ngeri tu. Apa jadi selepas tu? Dia meninggal ke, sakit patah tulang ke? Patah. Aduh. Berapa meter tu Cik Din? Dekat 8 meter lah tinggi jatuh. So saya nak tanya tu yang pasal tadi kat kubur dekat Melaka kan. Dia arahkan untuk buat scaffolding. Untuk membina apa kat sana tu? Dia tapak oil and gas itu, dia memang asalnya kawasan kampung. Jadi tempat situ area kubur. Jadi kubur tak dipindahkan sampai sekarang, masih ada dalam loji tu kubur. Jarang ada dekat Malaysia, satu tu je yang ada macam tu. Kubur dalam loji. Kubur dalam loji. Loji oil and gas ni. Dan berlaku benda tu. Jadi macam mana boleh Cik Din dan tim ambil balik penutup tu, letak balik? Besok kita terpaksa order crane lah, angkat naik. Memang logik, manusia tak boleh turun. Tak ada buat apa-apa, minta ustaz baca-baca. Biasalah, itu biasa. Memang prosedur biasa. Kita panggil lah orang surau datang baca-baca sikit lah. Allah, benda tu seram juga saya tengok. Itu biasa. Tapi nak cakap dalam scaffolding ni banyak aktiviti panjat memanjat Cik Din. Kalau panjat memanjat ni memang perlukan safety lah kan. Macam Cik Din cakap tadi. Safety diutamakan lah dekat situ. Dekat oil and gas memang tu nombor satu. Panjat memanjat ni, saya punya experience Cik Din, ada budak jatuh tu Cik Din, jatuh laut. Dia ikat badan dia dekat scaffolding tu, jatuh. Sebab safety harness tak begitu, dah expired dah putus. Nasib baiklah dia dapat diselamatkan, orang-orang nampak. Sebab kerja kat atas kapal kita body system kan. Kena ada dua-dua, tak boleh seorang-seorang. Itulah dia cerita dia berkenaan kisah seram kan daripada Cik Din kita ni. Dia kata dia arah buat dekat kawasan perkuburan, dan esoknya ada benda marah, boleh buang tangki minyak tu, tangki air minyak, tangki minyak. Tangki minyak punya penutup besi buat dengan besi. Besi memang berat lah, tak boleh lah orang manusia nak angkat. 20 tan berat. 20 tan bukan kali-kali kan. 20 tan bukan benda kecil. Kita manusia boleh angkat berat badan kita je dalam 80-100 kilo je. Ini 20 tan bukan kerja manusia. Allah. Okey, terima kasih. Jadi korang dapatlah sesuatu yang menarik daripada apa yang kita bincangkan pada podcast kali ini, di mana Cik Din dia buka terus
bidang. Cik Din, ada pesanan untuk anak-anak muda yang nak menceburkan diri sebab result SPM baru keluar, jadi diorang tengah terkial-kial nak cari ala tuju. Apa nasihat Cik Din? Nasihat saya, korang bila nakkan sesuatu, kau jangan hangat-hangat tai ayam. Itu yang paling penting. Korang kena tabah hati, korang kena tekan usaha. Paling-paling basic, seminggu kau dah kerja, minggu pertama tu kau kena lasak, kau kena basuh diri kau supaya jadi macam dah kalih orang kata, jadi lasak. Bila dah lepas seminggu biasanya dah boleh pergi jauh. Kalau kau hari pertama kau dah rasa give up, mana kat situ je lah kau punya angan-angan tu habis kat situ je. Ya. Sebenarnya apa yang kita nak cakap adalah time, masa tu. Kalau adik-adik yang tengah menonton, adik-adik lah yang umur 20, 18, 19 ni, masa korang ni adalah sangat anugerah kan. Masa umur 20, 19 ni lah kau kena buat suatu benda. Sebab kau takkan nampak pada umur 20, 21 ni. Kau akan nampak bila dah 30. Sebab apa yang kau usahakan pada umur 20 ni. Jadi jangan buang masa. Apa lagi kau tunggu? Korang boleh daftar dekat Misa Academy ni. Sebab Misa dia ada juga scaffolding, terus dapat penempatan kerja tau. Ini bukan sembang gari, tetapi benda sudah jadi. Okeylah, kita tak sembang banyak. Cik Kamaluddin, terima kasih banyak atas perkongsian Cik Kamaluddin. Membuka mata kepada anak-anak muda dan juga makcik-makcik yang sedang melihat, uncle-uncle dan juga pakcik-pakcik juga. Kita nak beritahu, yang mana tak follow je. Yang mana tak subscribe, tolonglah subscribe. At least video ni ataupun Misa Podcast ni dapat berkembang dan terus maju untuk beritahu sesuatu yang menarik pada rakyat Malaysia. Jadilah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia lain. Jangan isak dadah, jangan merempik. Kita jumpa lagi pada podcast yang akan datang. Komen siapa pula kita nak panggil dan apa lagi yang kau nak tahu pasal industri oil and gas dan juga offshore. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.